الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Muslimin, tuan-tuan, hadirin mukminin, kita malam ini berkesempatan untuk berkuliah di Masjid Simpang 4, ya, Masjid Putra Simpang 4. Mudah-mudahan ada manfaatnya kita di sini, kerana kuliah kita ni banyak bertumpu di kawasan Kangar. Dia sebelah selatan ni, sebab masjid-masjid lepas pada Simpang 4 ni kira masjid yang mengamalkan bid'ah. Sebelah Sanglang apa semua tu masih lagi belum mendapat hidayah, kan? Jadi kita harap benteng Simpang 4 ini kita kena pertahankan, dan kita doa, kita harap kita boleh menembusi kawasan sebelah selatan sana. Di kawasan Jelempuk kita mesti ada lagi masjid yang betul-betul berhampiran dengan Kok Diang, Masjid Pokok Sena, yang mengamalkan As-Sunnah, masih lagi berpegang dengan As-Sunnah. Walaupun sebelum daripada itu Masjid Jelempuk tidak termasuk daripada masjid yang mengikuti sunnah. Ini pelik dia. Sebab hidayah ini dia tidak mengenal tempat, dia melihat pada siapa yang ingin. Allah kata may yahdihillah fala mudhillalah. Sesiapa yang Allah berikan petunjuk, tidak ada siapa yang boleh untuk menyesatkan dia. Wa may yudlilhu fala hadiyalah. Tetapi sesiapa yang Allah Ta'ala ingin sesatkan dia, tidak ada sesiapa pun yang akan boleh untuk memberikan petunjuk kepada dia. Saya pergi di Perak hari Sabtu lepas, saya berkuliah di satu surau besar. Saya ingat surau kecil. Surau tu taraf masjid lah. Surau itu dirasmikan oleh Tuan Guru Nik Abdul Aziz Nikmat, Menteri Besar Kelantan, pi rasmi. Kalau hijau, kapek pun kalau hijau, kita pun tengok, kita tahu lah surau ni parti mana kan. Tak apa, parti itu isu lain, saya tak ada masalah. Bila kita duduk macam saya pergi Kelantan tu, semua AJK, semua masjid tu pas lah, kan? Pergi Ipoh pula berturutan. Balik pada Kelantan, pergi ke Ipoh, tempat orang pas, kan? Tidak ada masalah, kan? Kita pun di sini dalam kuliah kita pun kadang-kadang kita memuji PAS, kadang-kadang kita memuji UMNO. Biasa, mereka semua Islam. Cuma kita tak boleh duduk dan tak boleh memuji Ahlul Bidah. Baik dia PAS, dia UMNO, sekiranya dia tidak mengikuti apa yang Nabi bawa, dia bukan daripada jamaah dan kumpulan kita. Dia UMNO, dia PAS, PKR, DAP, itu dunia, bukan ada kaitan. Malaikat tak tanya, yang duk bimbang, oi, nombor ahli orang cawangan mana, peti undi mana? Malaikat tak tanya. Tobat lahum tak tanya. Tetapi yang malaikat tanya dalam hadis riwayat Imam Muslim, siapakah Tuhan kamu, siapakah Nabi kamu, dan apakah agama yang kamu pegang di dunia ini? Siapakah ketua cawangan, ketua bahagian? Tidak termasuk dalam soalan malaikat. Jadi kita tak payah duduk kalut, tak payah duduk jadikan benda tu benda isu besar. Saya pergi di sana, saya mengajak benda ahli sunnah, benda-benda yang Quran sebut, tak menyentuh politik. Pasal politik ni sikit sangat. Balam ini tuan-tuan lebih besar daripada tajuk politik, lebih besar daripada tajuk ekonomi, tajuk
agar gula dan sebagainya. Kita nak menyentuh, nak dengar tentang satu bab dalam pengajian akidah. Baik orang tua, orang muda, semua kena belajar benda ini. Buku yang kita nak bincang malam ini insya-Allah berkaitan dengan syafa'ah. Benda yang amat kita perlukan. Syafaat ini tuan-tuan diberikan hanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada nabi-nabi dan rasul yang diberikan keistimewaan sebagai rasul dan nabi yang boleh memberikan syafaat dan pertolongan melainkan Nabi kita Muhammad. Sebab itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Nabi menyebut muqaddimah kepada buku kita. Tuan-tuan kalau nak boleh dapatkan, kita bawa benda ni. Tapi kita tak ada nak jampi. Jadi kita jual murah. Kalau kita jampi, kita boleh jual mahal sikit. U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya qabli. Aku diberikan 5 perkara yang tidak diberikan kepada mana-mana nabi dan rasul sebelum daripada aku. Maknanya 5 benda ini hanya diberikan, dianugerahkan oleh Allah Azza wa Jal kepada aku. Nabi lain tak ada. Baik Ibrahim alaihissalam, Musa, Isa, Ismail, Ishaq dan yang lain-lainnya, mereka tidak mendapat apa yang aku dapat. Pertama, kata Nabi, nusirtu birru'ba masirata syahr. Musuh yang nak lawan dengan aku, yang nak berperang dengan aku, sebulan lagi nak mai, Tuhan telah campakkan perasaan takut untuk berdepan dengan aku. Hebatnya Nabi kita ni, sebulan orang nak mai berperang dengan dia, dah getar, dah timbul perasaan takut, bimbang, tak berperang ni, tak berdepan ni. Maknanya Allah Ta'ala bantu dengan mencampakkan perasaan takut dan bimbang kepada musuh Islam. Kalau tak mai lagi, sebulan nak mai dah takut dah. Bayangkan kalau duduk berdepan dengan Nabi. Kedua, wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Nabi lain tak boleh, rasul lain tak dapat. Aku dan umatku diberikan keistimewaan. Apa dia? Kesemua permukaan bumi ini, setiap inci tanah ini boleh dijadikan sebagai tempat untuk salat dan digunakan sebagai alat untuk bersuci. Bersih. Tuhan telah pun mensuci dan membersihkan bumi ini, sehingga Nabi menyebut, fa ayyuma rajulin min ummati adrakathul salah falyusalli. Sehingga Nabi kata, mana-mana daripada kalangan umat aku, kita, yang mereka ini masuk waktu salat, mereka boleh terus sembahyang, tak gaduh nak cari tempat, sebab tempat yang mereka ada itu bersih. Maknanya kita nak semayang tang mana pun tuan-tuan, di mana pun kita nak semayang, tak ada masalah. Berlapik tak berlapik, tak ada masalah. Kita nak semayang atas bumi, atas lantai, atas bukit, atas gunung, atas kapal terbang, atas kereta, atas bas, tak ada masalah. Suci. Kita nak ambil tayamum, debu tang mana, di dinding, di kapet, di lantai, di bawah tanah, di semua permukaan, suci. Tak perlu nak tapih, tak perlu nak susah-susah. Masuk saja waktu salat, tak perlu nak cek suci tak suci. Sebab asal pada bumi ini, kata Nabi,
Allah sucikan untuk umat aku. Melainkan ada najis atau jelas kotoran tu, tak boleh lah. Tapi kalau tak ada, kita tak perlu nak bimbang. Itu dua. Yang ketiga, wahallat liyal maghanim, dihalalkan untuk aku dan umat aku mengambil harta rampasan perang. Maknanya bila Nabi pergi perang, puak yang lawan tu kalah, tinggal harta benda, tinggal tawanan hamba abdi, Islam boleh ambil dan kuasai. Halal, boleh rampas. Nabi-nabi lain tak boleh. Tiga, wa u'titu syafa'ah. Ini yang kita nak bincang malam ni. Nombor 4, apa dia? Aku diberi hak untuk memberi syafaat. Nabi dan Rasul sebelum daripada aku, mereka tak ada peluang dan kuasa ini. Dan yang kelima, wa bu'ithtu ilan nasi ammah. Kalau Nabi dan Rasul dulu, mereka diutuskan hanya untuk kaum tertentu. Nabi Lut, kaum dia saja. Musa, kaum dia saja. Nabi Ibrahim, kaum dia saja. Tetapi Nabi kita Muhammad untuk keseluruhan manusia. Baik Musa, Isa, Ibrahim, Ishak, Yaqub, kesemua Rasul dan Nabi ini, bila diutusnya Muhammad, mereka telah pun apa? Telah pun membatalkan segala ajaran mereka. Mereka wajib mengikut Nabi kita. Hebat Nabi kita. Jadi kita nak bincang secara ringkasnya, apa maksud syafa'ah? Syafa'at kan? Apa maksud syafa'at? Syafa'at dari sudut bahasa, dia lawan kepada witir. Makna syafa'at ni bahasa Arab sebut genap. Witir tu ganjil. Kan? Genap syafa'at. Tapi dari sudut, bila kita sebut Nabi memberi syafa'ah, kita baca dalam ayatul kursi tentang ayat berkaitan dengan syafa'ah. Illa man dhalladhi yashfa'u inda rabb. Inda, macam mana? Man dhalladhi yashfa'u illa biizni. Apa dia maksud syafa'at tu? Disebut oleh para ulama, iaitu pertolongan untuk mendapatkan kebaikan dan menolak kemudaratan. Itu makna syafaat. Jadi malam ni kena ingat, kena bagi faham lah. Tak perlu nak ulang, tak perlu nak tanya dah. Bila disebut syafaat, artinya pertolongan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyelamatkan kita daripada benda yang buruk dan meletakkan kita di tempat yang baik. Contoh syafaat Al-Quran. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi kata apa? Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabih. Hendaklah kamu rajin membaca Al-Quran, kerana esok Al-Quran akan memberi syafaat. Maknanya apa? Al-Quran akan memberi pertolongan. Bila kita sebut Quran bagi syafaat, maknanya Quran akan tolong kita, selamatkan kita, keluarkan kita daripada benda yang buruk, benda yang azab, kepada benda yang baik. Jadi itu makna syafaat. Benda ni tuan-tuan kita nak tak sama-sama, kita doa siang malam. Saya tak akan jumpa tuan-tuan salah satu hadis yang cukup menyebabkan kita rasa, ya Allah, tidur tak lena.
Bagaimana dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari, Nabi cerita antara contoh syafaat dia. Benda tu di ujung, tapi kita baca nak bagi tuan-tuan rasa dengar ni, rasa menarik, rasa tak sabar-sabar. Nabi kata dalam hadis Bukhari, contoh syafaat yang aku akan bagi esok kepada umat aku. Apa dia? Ni Nabi cerita. Aku akan melalui satu daripada kumpulan manusia yang berada di pintu neraka. Maknanya puak ni boleh jadi kita, boleh jadi saya. Duk tunggu nak masuk dalam neraka, duk di pintu neraka, babun nar. Dan depa ni siapa dia? Umat Muhammad. Boleh jadi geng tekong bid'ah, boleh jadi. Boleh jadi geng tekong talqin ke, boleh jadi. Boleh jadi. Depa mungkin boleh jadi geng tek ekor, tek judi, tek rasuah. Depa nak masuk neraka, dosa tak tahu. Kemudian bila Nabi SAW lalu lah hadis itu sebut, Allahu Akbar, depa merayu minta tolong kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, tolong pi mengadu kepada Allah, kami tak mau masuk. Kami tak mau masuk. Depa kata dekat Rasul, tolong. Ini makna syafaat. Depa kata, ya Rasulullah, dengan kemuliaan engkau, kedudukan engkau, dan engkau diberikan hak untuk memberi syafaat, tolong kami, tolong pihak dekat Allah Ta'ala supaya selamatkan kami daripada pintu neraka. Sikit lagi nak masuk. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari itu, aku bergegas, aku berlari menghadap Allah Azza wa Jalla, memohon supaya kumpulan ini yang sedang menanti saat dan detik untuk masuk ke dalam neraka supaya diselamatkan. Dan Allahu Akbar, Allah memperkenankan permintaan aku. Diangkat kumpulan ini yang sedang menunggu saat untuk masuk ke dalam neraka, dimasukkan ke dalam syurga berkat daripada syafaat. Allahu Akbar, tuan-tuan. Salah satu hadis, baru satu contoh. Dalam buku ni ada 5-6 contoh yang kalau dibaca, tuan-tuan, kita akan tidur siang, malam, pagi, petang sentiasa bermimpikan syafaat. Bayangkan, tuan-tuan, tidak ada siapa yang boleh menyelamatkan kita saat itu sedang melihat neraka menanti kedatangan kita, pintu terbuka untuk membaham dan membakar kita. Yauma la tamliku nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha syafa'ah wa la yu'khadhu minha 'adl wa la hum yunsarun. Saat dan ketika itu Nabi pergi menghadap Allah Azza wa Jalla, dan dengan sedikit permohonan daripada Nabi diselamatkan kumpulan itu, dimasukkan ke dalam syurga. Ketika itu, tuan-tuan, orang besar ke, pemimpin ke, orang kaya ke, orang duit banyak ke, tak ada siapa yang boleh beli dan tebus diri dia, kata Quran, ayat yang saya baca tadi. Nak pergi lungguk duit 5-60 juta kat malaikat, nak tukar seat dalam neraka, nak ambil seat dalam syurga. Yauma la tamliku nafsun an nafsin syai'a. Syafaat Nabi. Sebab itu Nabi SAW sebut, syafaati li akabir min ummati. Nabi kata, syafaat aku ini aku taruh, aku simpan. Beda siapa? Beda siapa, tuan-tuan? Beda umat dia. Umat yang lagu mana? Umat yang melakukan dosa besar. Pasti orang yang baik ni nak tolong apa lagi? Yang selalu nak tolong ni hok tak lepas tu. Assalamualaikum, dia tak lepas, minta tolong bagi lepas tak. Hak tu. Kita akan tengok tentang itu yang saya baca tu, hak penutup dah. Hak tu tutup dah tu, last dah tu, ending, kemuncak, climax dah tu. Tapi kita akan bincang bagaimana hukum syafaah dunia. Minta supaya tolong diringankan hukuman
minta tolong untuk dapat sesuatu habuan, semua itu dibincangkan oleh para ulama. Tetapi syafaat yang paling besar, syafa'atul uzma, yang mana nabi-nabi lain bila kita pergi bertemu, kita pergi menghadap mereka, mereka tak boleh tolong. Nabi kita, orang yang nak masuk, dia boleh angkat letak dalam syurga. Orang yang dah masuk, dia boleh angkat keluar. Kita kata aku syafaat tak ada melepas. Takkan tak lepas umrah selang setahun. Oh, kemah. Umrah selang setahun. Takkan tak boleh lagi, takkan tak syafaat lagi. Hang lain lah. Haji ni tak tahu nak hutang mana. Kita tak tahu, tuan-tuan. Jadi syafaat di situ maksud dia apa? Maksud dia pertolongan. Pertolongan untuk mengelakkan sesuatu yang buruk, mendapat sesuatu yang baik. Juga disebut oleh para ulama, syafaat di sini bermaksud apa dia? Perantara. Orang tengah. Dua maksud syafaat ni. Tapi kalau tuan-tuan dengar elok-elok, sebenarnya lebih kurang kan? Perantara ni maksud dia kita menggunakan sesuatu untuk memohon bagi pihak kita. Syafaat lah kan? Selalu macam saya duk mengaji dulu kan, kita duk sembang, kita duk guna bahasa syafaat ni. Dia tak, aku tak masuk kelas pun tak apa, syafaat besar. Isyarah pak menakan dia. Lepas kan, syafaat besar semua kan. Aku tak bawa lesen pun tak apa, naik motor, syafaat besar. Ketua polis trafik ni anak menakan pak aku. Tu dia. Syafaat lah, betul ya. Dari sudut bahasa penggunaan itu betul lah syafaat kan. Dia tak, aku tak mayang pun tak apa, pak aku tu imam. Takkan tak boleh bagi syafaat kat aku kot. Tak ada cuy, pak Nabi pun kena lempak dalam neraka. Itu syafaat tu makna perantara. Dan yang nak jadi perantara kita esok ni, pertama Nabi kita Muhammad. Juga disebut dalam hadis yang lain, ada yang dilantik menjadi perantara, yang boleh tolong kita, yang boleh bercakap bagi pihak kita, yang boleh untuk kata apa, jadi orang tengah bagi pihak kita. Selain daripada Nabi, siapa? Anak kita. Sebab itu anak yang tidak diakikahkan ketika kecil, dia tak dapat hak ni kan. Nabi kata kullu ghulamin marhunatun biaqiqatihi fa'ahriquh. Setiap anak itu tergadai. Ketika ulama hadis menafsir atau mengulas hadis ini, tergadai di situ maksud dia apa? Terhalang daripada memberi syafaat. Pasal itu akikah ni bukan benda main-main. Maknanya selama mana kita tak tebus anak itu dengan akikah, dia tak boleh untuk mendapat hak sebagai perantara nak pergi minta tolong kat Tuhan, ya Allah pelepah buat aku. Tak boleh. Tapi orang kita lah akikah ni dia pandang ringan. Dia tak ada kesedaran. Alasan yang paling nak kata tak cerdik, aku kasar, tak mampu ustaz. Tak mampu, tak pakai. Tuan-tuan, mengandung 9 hari je. Mengandung berapa hari? 9 bulan. Maknanya hang nak tahu kata nak boleh anak tu berapa lama dah? 9 bulan dah. Kalau sehari RM5, kalau sehari RM5. Pasal tu kalau kita kata orang marah, kalau kita ceramah orang marah, pasal kena batang hidung. 9 bulan sehari RM5. Kau tak okok tak lepas. Mahal lagi okok. RM10 bos, RM10 sehari. 9 kali 3 270 hari. 270 hari kali RM10 berapa? Berapa? Bapak kambing boleh sebelah 2,700. Lepas tu bila boleh anak, alasan
Tak mampu. Bukan alasan tak mampu, alasan tak kisah, tak mau. Ngaku. Tak payah berdolak dalih. Orang Melayu kata dah, kalau nak 1000 daya, kalau tak nak 1000 bohong. Kita nak beli rumah, nak beli kereta, nak menikah yang syok dengan kita tu, kita pandai buat tabung, simpan sikit-sikit. Kau ni pasal kita tak pandai simpan sikit-sikit? Pasal tak ada keinginan, tak mau. Tetapi akibat dia, tuan-tuan, kita akan tanggung. Nabi SAW cerita, anak yang meninggal ketika kecil akan menjadi hijab di antara dia dengan neraka. Syafa'ah. Dan ada anak-anak kecil yang kita akan baca hadis dia nanti. Ni saya baca sepintas lalu, nak bagi timbul rasa seronok tajuk ni, nak bagi syok kan, macam orang dia ubah sebut. Nabi SAW kata, ketika mana anak-anak kecil yang meninggal, ketika mana mereka masih lagi dalam usia yang muda, disuruh masuk oleh Allah. Apa pergi masuk? Mereka berdiri di hadapan pintu syurga dan mereka tak mau masuk. Sehinggalah mereka kata, kami masuk bersama dengan ibu dan ayah kami. Tuhan panggil, duduk tang mana? Mana dia? Mak pak dia? Mak pak mereka berada dalam neraka. Tuhan angkat dan Tuhan bagi masuk sekali. Syafa'ah. Tapi tak payah duduk orang mati kecil lah pula. Dan kita bunuh orang, boleh tolong kita tak-tak. Kalau kita belah pun belum tentu pun. Ini semua bukan senang, untuk ujian. Dapat anak perempuan pun, 3 orang perempuan. Nabi kata, siapa yang Tuhan beri kepada thalathu banat, siapa yang Tuhan beri 3 anak perempuan, apa yang dia dapat? Syafaat dia dapat daripada 3 orang anak perempuan. Siapa yang boleh 3 anak perempuan, 3 syafaat dia apa? Anak itu akan menghalang dia, mencegah dia daripada masuk neraka. Okey, itu makna syafaat. Okey, kedua, penulis kitab kita ini dia bawa apa? Syarat untuk mendapat syafaat. Kita nak tolong pun kena tengok. Disebut dalam Quran ada 2 syarat. Yang pertama, Allah izin. Nombor 1 punya syarat, nak dapat syafaat ni, orang yang nak bagi itu, orang yang nak tolong kita itu, dia dahulu mendapat izin untuk tolong kita. Maknanya bukan semua benda, semua orang boleh tolong. Ini berdasarkan kepada dalil dalam surah Al-Baqarah. Ini ayatul kursi. Allah kata, man zalladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. Dan tidak ada yang boleh memberikan syafaat, pertolongan di sisi Allah. Maknanya dia nak tolong, dia nak bantu, melainkan illa bi'idnih. Tuhan izin dulu. Sebab itu Nabi-Nabi lain tak boleh. Pergi minta dekat Adam alaihissalam, tak boleh. Pergi minta dekat Ibrahim, tak boleh. Musa, tak boleh. Sebab mereka tidak ada syarat yang pertama, izin daripada Allah. Antara yang telah mendapat izin daripada Allah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Maksud dia apa? Itu doa yang kita baca lepas sembahyang. Wa ba'athu maqaman mahmuda. Kata ulama, maksud wa ba'athu maqaman mahmuda dalam doa ayat itu, maksudnya Allah membangkitkan Nabi sebagai salah seorang yang mendapat izin untuk memberi syafaat. Itu maksud maqam mahmud. Maksud maqam mahmud itu apa? Keizinan kepada Nabi oleh Allah untuk tolong kita.
Jadi yang lain-lain tu kalau Tuhan tak izin tak boleh. Jadi kalau kita pergi minta kat orang dah mati, minta kat kubur, minta dekat benda-benda yang Tuhan tak izinkan, tak boleh. Sebab orang kita kata dia ni kubur orang soleh, makam orang soleh di Kelantan dah jadi teruk. Ni orang Kelantan mengaku. Orang kata bubuh je ustaz. Dah buat satu perayaan di atas kubur, buat maulid atas kubur, bawa makan, minum, pi duduk kenduri atas kubur di Kelantan. Lah ni bukan zaman tok kenali, zaman tak dikenali ni. Dengan banyaknya pondok, belum tentu negeri itu selamat. Saya ada orang Kedah kata, dosa habis orang paling. Awak pondok tak ada. Awak di Mekah tu ada pondok zaman Nabi. Pondok banyak tak banyak ni tuan-tuan, belum tentu selamat. Nak masuk syurga, hang duduk mana? Duduk Kedah, selamat hang banyak pondok. Pondok pun banyak. Saya tuan-tuan pun pergi Kedah, tak payah pergi jauh. Di Kedah pondok pun banyak, kedai ekor pun banyak, kedai urut pun banyak, rumah urut pun banyak, disko pun banyak. Bukan syarat mesti ada pondok. Yang pentingnya ada tempat untuk kita mengaji ilmu yang sahih. Pondok ke, sekolah ke, masjid ke, gerai ke, warung ke, tepi jalan ke, kalau kita mengaji benda yang sahih, itu jaminan untuk masuk syurga. Ini kita nak sentuh sikit. Yang kedua, syarat yang kedua, tak banyak. Syarat yang kedua, orang yang nak mendapat syafaat itu, orang yang nak ditolong itu, dia juga mestilah mendapat keredaan daripada Allah. Maknanya give and take. Orang yang nak tolong tu kena dapat green light, lampu hijau. Allah kata hang boleh tolong. Baru satu. Hang nak tolong siapa? Dia tak boleh. Jahannam. Bila Nabi SAW minta esok ni nak tolong kita, tiba-tiba Allah tanya, hang nak tolong siapa? Nak tolong dia. Dia tak boleh. Tak boleh tolong dia. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Muslim, cerita tentang syafaah, apa dia? Al-Haud, telaga. Salah satu syafaat pertolongan Nabi tuan-tuan yang kita duk minta selalu, yang kita harap esok pada hari kiamat dapat meminum seteguk air daripada telaga Al-Kautsar Nabi SAW, yang mana kata Nabi, siapa-siapa yang minum seteguk daripada telaga itu, dia tidak akan merasa dahaga selama-lamanya. Nabi nak bagi kita minum, Nabi suruh kita minum, tetapi Tuhan telah larang kita. Jahannam, tuan-tuan. Sebagaimanalah hadis riwayat Imam Muslim, esok bila ramai-ramai umat Nabi pi minum, Nabi kenal umat ni, macam-macam cara Nabi kenal. Kan esok ni kita dibangkitkan ni macam-macam style. Macam Tok Bilal, tukang bank, dalam hadis riwayat Imam Muslim, dibangkitkan dalam keadaan leher panjang. Maknanya Nabi dah kenal dah. Geng leher panjang, maknanya umat aku yang muazzin. Pas. Ada yang geng macam ni, bercahaya muka dia. Pasal apa? Bercahaya. Bercahaya tu boleh cam. Macam Nabi sebutlah hadis Bukhari, orang yang bela kuda hitam, tiba-tiba ada kuda putih seekor. Dia boleh cam daripada jauh. Orang yang macam mana? Orang yang memperbaiki wudu, ambil wudu elok-elok. Daripada jauh Nabi kenal dia. Esok ramai-ramai pergi minum, dan Nabi suruh minum. Apa minum? Aku bagi minum. Tiba-tiba daripada kalangan yang mai nak minum itu, daripada umat Nabi kita Muhammad, ada yang diusir. Halau. Nabi bagi, bahkan Nabi protes, komplain dekat malaikat. Bila mereka mai,
malaikat kata suhqan suhqan, syuh malaikat halau lah hadis. Wal'iyadu billah tuan-tuan, kita takut. Lepas itu kita tak berani nak buat ketahuan halau. Malaikat kata pi syuh. Nabi SAW tuan-tuan marah malaikat, ummati, hang halau ke siapa? Umat aku biar dia minum. Apa kata malaikat? Innaka la tadri ma ahdatha min ba'dik. Hang tak tahu depa telah ubah agama hang setelah daripada kewafatan engkau. Kata Al-Imam Syawkani, golongan yang dihalau itu ahli bid'ah, yang menokok, tambah, mengubah agama Nabi kita Muhammad. Nabi nak bagi minum, Allah larang. Allah kata dia tak layak. Hang boleh tolong orang lain, tapi dia hang tak boleh tolong. Blacklist. Allah. Kita jangan duk syok, oh Nabi tolong aku, Nabi tu. Ya, Nabi boleh tolong. Hang tu layak tak layak? Soalan yang kita nak kena jawab, syarat yang kedua, adakah kita termasuk daripada golongan yang diberikan izin, maknanya diberikan kebenaran untuk kita ditolong? Salah satu yang memang awal sekali Tuhan reject, tak masuk list dah, orang yang melakukan syirik. Sebab itu Nabi SAW sebut umat dia yang dia boleh tolong hanyalah takat apa? Takat buat dosa besar, takat minum arak, buat judi, rasuah, apa kebala dosa-dosa tu aku boleh tolong. Tapi syirik minta maaf, aku nak tolong tak boleh. Dia kata kau nak syafa'ah ini juga disebut oleh para ulama. Dia ada syafa'ah akhirah dan syafa'ah dunia. Syafa'ah akhirat banyak, pertolongan Nabi, Al-Quran, amalan saleh kita, sedekah kita, semua tu akan bangkit dan tolong kita. Anak-anak yatim yang kita tolong, semua tu akan bangkit untuk menjadi syafa'ah kita. Bumi tempat yang kita sujud akan menjadi saksi kepada Allah, akan memberi syafa'ah kepada kita. Ni Quran apa? Gantung Quran, yang tu semua akan bangkit tolong kita. Tolong belah baik, tolong belah tak baik, tak tahu. Bangkit habis tu. Lagi banyak dia gantung, lagi banyak jawab. Gantung sampai naik kelabu, tak baca pun. Jenuh, terkangkang. Baik tak ada gantung. Kalau tak gantung, tak ada siapa nak tanya kita. Syafa'ah dunia ini disebut oleh Allah dalam surah An-Nisa ayat 85. Syafa'ah dunia ni, kita minta tolong sesama manusia. Tolong benda-benda dunia lah. Tolong nak boleh kerja, tolong nak langsaikan hutang, tolong recommend, tolong daripada duduk seorang-seorang. Kita tengok kawan kita tu duduk seorang-seorang, kita tolonglah recommend bagi dia ada teman. Itu pun termasuk. Saya kita tengok ada sahabat cerita Jabir, nama Jabir. Dia pergi minta syafaat kat Nabi, tapi bukan syafaat akhirat, syafaat dunia. Tahu syafaat apa? Dia kata, pak aku ni Abdullah hutang cukup banyak, mati tu tinggal hutang. Kita jangan buat lagu tu. Aku pun dah tak ada duit, aku pergi minta tolong supaya mereka langsai buang kan. Ada orang main jumpa saya tuan-tuan, mereka kata mereka bukan tak boleh langsai, tapi perangai waris tu yang menyebabkan mereka tak jadi nak langsai. Ini cerita panjang.
Jabir ni bila pak dia tinggal hutang banyak, tinggal anak dah banyak, tinggal hutang, dia pergi jumpa kawan tu, jumpa kau ni, hampa tolonglah langsai, hampa tolong. Dia anak yang saleh, duk fikir tentang pak. Setengah tu kata, hutang dengan siapa? Hutang dengan pak. Fikir orang dia. Fikir orang kami betul. Ada bukan tak ada. Dulu bagi kat siapa? Tapi minta kat dia. Tu. Tak apa, hang menyekang dia dunia. Jabir ni pergi jumpa orang, semua pakat tak mau tolong. Lah hadis Muslim. Semua pakat tak boleh. Tak ada. Dia bukan minta settle, minta korang diskaun sikit lah. Dia nak bayar. Apa yang dia buat? Dia pergi jumpa Nabi. Dia kata, ya Rasul, bukan dia minta Nabi tolong bayar, dia minta Nabi tolong pergi bercakap bagi pihak dia. Ini kata ulama contoh syafaat dunia. Kita ada buat sunnah. Jadi kita hutang, ustaz tolong bercakap, dia nak murid ustaz. Ada orang guna, dia nak pinjam duit, dia nak minta tak boleh, dia suruh kita cakap. Yang kawan tu nak bagi tak bagi, ustaz minta, ustaz telefon ni, saya nak pinjam 2,000. Tak ada orang minta maaf. Tak ada syafaat. Tapi kita nak tolong pun kita tengoklah jenis kencing tu, kita pun kata hampir minta nak ya. Jual nama apa dah? Jabir pergi kata, ya Rasulullah, tolong sat pergi cakap supaya depa ni bagilah kelonggaran sikit. Nabi pergi bercakap. Nabi pergi kata tolong bagi diskaun sikit apa semua ni dekat dia ni pun. Tuan-tuan, dalam hadis tu kata apa? Depa tak bagi. Depa tak bagi. Dalam hadis tu sebut mereka tetap enggan untuk mengurangkan walaupun sedikit setelah Nabi sendiri minta. Maknanya apa? Dia tak hormat kat Nabi. Dia waktu isu lain. Isunya apa? Nabi tak guna kedudukan dia sebagai Nabi untuk memaksa orang. Maknanya bukan semua ustaz minta tolong ke, tok guru minta tolong ni kita kena bagi ya. Kita ada hak. Nabi kata, hang ni yang cermat lagi. Aku Nabi ni, hang jaga, tak tolong aku tak tolong esok. Itu ugut. Tak tolong saya, dia nak main mengaji dah dengan saya. Tak pergi Mekah, tak pergi umrah dengan saya potong nama. Nak balik main Mekah, dia main mengaji dah dengan aku. Hampir dengan aku. Itu panggil ustaz tak cerdik. Bodoh bimbangan. Ada ustaz lagu tu. Saya tak ada masalah. Kita main mengajar, itu halal kan? Kita kadang-kadang ada orang ni, dia gunakan kedudukan dia sebagai orang yang ada kepentingan untuk dia memaksa dan memanipulasi orang. Dia memperalat orang. Yang itu tuan-tuan, Nabi tak pernah ajar. Hatta kan Nabi sendiri minta dapat tak bagi, Nabi tak kata tak bagi sudah. Mungkin depa tak bagi tu kerana depa pun tak ada. Tapi tak semestinya apa yang Nabi minta itu mesti diberi. Nabi manusia. Lah kali dah Nabi tak boleh tolong. Sebab itu ulama kata kalau orang minta tolong kat kita, kita pergi bercakap bagi pihak dia, kita pergi dah tolong ejah bagi, tak jadi, tak selesai, kita tetap dapat nasibun, bahagian daripada pertolongan kita. Dia syafaat ni dua. Satu kita tolong lepas, satu kita tolong tak lepas. Tak lepas pun boleh lah. Besar tuan-tuan kita tolong orang. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, pasal tu kita kalau nak guna, nak tekan orang, kita type hadis ni dulu. Kan kalau kita nak ajak kata, jom teman saya pergi Kelantan, kita sebelum kata tu kita bubuh hadis dulu. Hadis riwayat Imam Muslim. Tuan dalam pinjam duit ke apa ke, buh hadis ni, syafaat hadis ni. Hadis ni apa? Nabi kata, man naffasa mu'min quraba min qurabil dunya, naffasallahu qurabin min qurabil akhirah. Sesiapa yang tolong saudara dia, keluarkan saudara dia, bantu saudara dia daripada kesulitan, kesusahan dunia, Allah Ta'ala akan tolong untuk keluarkan dia daripada kesulitan akhirat. Bubuh hadis ni, tobat tak tolak. Nak tolak lagu mana? Nabi kata siapa yang tolong selesaikan masalah dunia saudaranya, kesempitan, kesusahan dan sebagainya, yang bak dunia, aku tolong balas esok keluar daripada akhirat. Gamak dia tak mau tolong baca hadis ni. Kalau dia tak mau juga, tak payah. Tak ada hadis dia. Tapi maknanya bukan saya nak
Setakat yang kita mampu, kita usaha untuk tolong. Kita usaha untuk tolong. Setakat dalam kemampuan kita, kita bantu. Sebab apa? Siapa yang tak mau, tuan-tuan, ketika mana sulit dan susahnya akhirat itu, Allah angkat kita. Dan kita tertanya-tanya, apa yang aku buat? Apa yang aku lakukan? Apakah amalan aku yang menyebabkan aku ditolong pada hari ini? Allah buka, kata kita pernah menyelesaikan masalah orang di dunia. Bayangkan tuan-tuan, kerja doktor, kerja cikgu, kerja-kerja yang berkaitan dengan tolong orang ni. Cikgu, doktor, pekebala lagi yang tolong keluarkan orang daripada masalah. Tu alung-alung Allah. Tak tahu. Itu salah satu contoh dia. Ayat surah An-Nisa, Allah kata apa? Sesiapa yang memberikan pertolongan yang baik. Tolong ni dia dua, tolong bagi baik dan tolong tak bagi baik. Ulama bincang juga, kalau kita tolong orang kemudian orang bagi habuan, atau kita tak tolong orang, kita ada masalah. Macam mana tu kes tu? Macam-macam kes. Bila kita berkaitan dengan manusia ni, baik kita kerja dengan lembu kebau ni senang. Lembu kebau ni dia tak pandai mai. Dia tak pandai mai minta tolong. Dia kira kita tak tolong sengap situ. Tapi manusia ni, bila kita bekerja dengan manusia, berhadapan dengan manusia, kita tak ambil, orang kata ambil, kita ambil, orang kata kita macam. Al-Imam Ibn Kathir dalam tafsir dia menyebut, sesiapa yang memberikan syafaat yang baik, nescaya ia akan memperolehi bahagian daripada pahala di atas pertolongan itu. Maksudnya, sesuatu yang dia usahakan melahirkan kebaikan dan mendapatkan bahagian. Maknanya, benda yang kita tolong tu beranak, kata Ibn Kathir. Ibn Kathir kata, kita tolong orang, hasil daripada pertolongan kita itu, dia melahirkan, menjadikan suatu bahagian pahala. Sebab tu kalau ada, tuan-tuan, usaha kita tolong. Sebab itu Al-Imam Al-Bukhari buat satu bab dalam sahih dia, ta'awun al-mu'min ba'dihim ba'da, menolong sesama orang beriman di antara mereka. Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, hadis Nabi SAW, Nabi berkata, berilah syafaat, tolonglah, nescaya Allah akan memberikan ganjaran pahala, dan Allah memutuskan apa yang akan kamu perolehi melalui lidah Nabi-Nya. Nampak? Nabi kita tolong, Allah akan kira aku yang hebat. Cuma kata para ulama, perkara yang kita diharamkan untuk tolong, misalnya menolong dalam meringankan hukum hak. Ini masih lagi dalam bab dunia ni, tak bincang syafaat akhirat, syafaat dunia. Walaupun disuruh, digalakkan kita tolong orang lain, bantu orang lain, syafaat orang lain, tapi ada kes-kes yang Nabi tak benarkan. Salah satunya, tolong meringankan hukuman hudud. Misalnya dalam hadis, Nabi SAW diriwayatkan daripada Usamah bin Zaid, orang-orang Quraisy berlaku kepada mereka seorang wanita daripada Bani Makhzum. Perempuan ni curi, dan hukuman kepada apa yang akan menerima Bani Makhzum, perempuan ni potong tangan. Jadi kaum dia, pok dia, bangsa dia, kabilah dia tak mau dia kena kerat. Maka Nabi SAW dicari untuk nak meringankan hukuman ni. Mereka bincang sama-sama mereka,
tak mungkin Nabi akan meringankan hukuman kepada wanita kita ini, melainkan kita minta syafaat daripada Usamah bin Zaid. Sebab Usamah merupakan cucu kepada anak kesayangan Nabi. Dia anak siapa? Zaid bin Harithah. Kalau Zaid kesayangan Nabi, Usamah tentu Nabi sayang. Kita suruh Usamah pergi bercakap. Ini makna syafaat tadi. Maka Usamah pun pergi bertemu dengan Nabi dan memintakan keringanan supaya wanita itu tidak dipotong tangan. Bukti jelas hukuman telah dijatuhkan, tolong pekorang, peringan. Apa kata Nabi? Atashfa' fi haddin min hududillah wa aymullah law anna Fatimah bintu Muhammad saraqat laqata'tu yadaha. Adakah engkau nak bercakap dengan aku, minta supaya hukuman Tuhan dikurangkan daripada apa yang telah diputuskan oleh Allah? Demi Allah, kalau Fatimah binti Muhammad yang curi, aku yang akan potong tangannya. Maknanya, kata para ulama, apabila perkara itu sudah sampai kepada had hudud, hukuman telah diputuskan, tidak ada lagi syafaat. Tetapi kata ulama, sebelum daripada kes itu diangkat, hukuman diputuskan, baru peringkat awal, waktu tu boleh nak pergi tolong bayar, pergi bincang dengan orang yang kena curi, tak payah bawa pergi naikkan kat hudud, tak payahlah angkat pergi hudud, kita settle tanginya. Takat tu boleh lagi. Tetapi bila diangkat kepada pemerintah, bukti jelas, hukuman dijatuhkan, tutup pintu syafaat. Hukuman jalan. Tapi masih peringkat bawah, peringkat perbincangan, peringkat baru nak angkat kes, waktu tu kita boleh pergi minta siapa-siapa bagi pihak kita untuk selesaikan peringkat awal. Ini hanya terbatas kepada hudud. Tetapi hal-hal yang tidak ada kena-mengena dengan hudud, peringkat takzir, langgar lampu merah 300, sebelah tu sarjan major, tahan tolong syafaat sikit kan. Tapi dengan cara yang betul lah kan, dia pun bawa, dia kata 300 kurang 50. Itu kata para ulama tidak termasuk dalam hadis ini, kerana ia bukan hudud. Tetapi kalau melibatkan kemudaratan besar, walaupun tak hudud, seperti menolong orang yang jelas-jelas jenayah besar, yang tu pun haram. Sebab kalau kita tolong lepas dan tolong syafaat dia, kemudaratan kepada orang lain itu akan berlaku. Tetapi bukan maknanya daripada sudut hukuman ni semua tak boleh tolong. Ada kes-kes yang Nabi sendiri pernah tolong orang yang diberikan hukuman. Okay, setakat itu dahulu kita berhenti. Masih panjang perbincangan kita, belum lagi masuk pada pertolongan yang di akhirat, Nabi dan sebagainya. Nanti kita akan sambung dalam kuliah kita di sini ya. Betul? Boleh mari? Okey, boleh mari. Kita pasal syafaat besar tu, imam nombor 1, nombor 2 semua jawatan kosong. Okey, mudah-mudahan kita bang dulu sikit azan untuk masuk waktu. Kemudian kalau ada soalan kita jawab insya-Allah. Soalan pertama dia, benda ni kita akan bincang nanti. Benda ni tak sampai lagi. Tadi saya sebut sepintas lalu, tapi tak apalah. Dah kena tanya, kita jawab. Dia Nabi tolong orang yang nak masuk neraka tadi ni dalam dua kategori. Pertama, orang yang nak masuk. Yang kedua, yang telah masuk. Maknanya dua jenis orang yang Nabi tolong, dua jenis kelompok yang Nabi tolong daripada kalangan umat dia. Pertama, orang yang baru nak masuk, diselamatkan daripada neraka dan dimasukkan ke dalam syurga. Yang kedua juga ada dalam hadis yang lain yang akan kita baca nanti insya-Allah, orang yang telah masuk, sehingga disebutlah hadis itu
apabila mereka ini diminta syafaat oleh Nabi kepada Allah, dia minta ke Allah Ta'ala supaya keluarkan mereka ni, hadis tu sebut mereka itu telah hitam legam, hangus dah. Bila Nabi minta kepada Allah keluarkan mereka, selamatkan mereka, pasal apa? Lagu mana jadi lagu tu? Hak tu kita akan baca hadis ni. Awak masuk boleh keluar, pasal apa yang Nabi nak tolong sangat? Jenis siapa? Pok mana? Apa yang mereka buat yang menyebabkan dah masuk Nabi tolong keluar? Pesah nak pergi keluar. Orang lagu mana ni? Hak tu adalah hadis. Nanti kita baca sebab. Tetapi depa ni kata hadis, dia sebutlah hadis tu qadiswad, telah hitam tubuh mereka. Bila keluar tu Allah campakkan dalam sungai kehidupan. Kemudian telah bertukar dan tumbuh balik isi dan kulit mereka itu, dimasukkan ke dalam syurga berkat daripada syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada makna dia nak masuk pun ada, yang dah masuk keluar balik pun ada. Soalan nombor 2 ni berkaitan dengan yang ni kita sentuh sikit tadi, berkaitan dengan pemberian hadiah. Dia satu rasuah. Rasuah ni kita minta sesuatu di atas pertolongan kita. Rasuah ni clear. Dia minta tolongan kita, kita letak sesuatu, tak kira lah duit, barang, apa-apa pun lah, sebagai imbalan, bagaimana? Imbuhan, timbal balik kepada pertolongan yang kita buat. Itu very clear. Kalau dia minta rasuah. Tapi soalan yang tanya ni, dia tak minta, kawan tu bagi. Dia jatuh hukum syubhah. Dia jatuh hukum syubhah. Maknanya apa? Sesuatu yang tidak jelas halal atau haram. Berat belah mana? Syubhat ni berat belah mana? Berat belah haram. Sebab berlaku di zaman Nabi, satu orang sahabat yang diutuskan untuk kutip zakat. Amil lah. Dia ni kutip zakat. Tok Amil. Tok Amil siapa? Amil Nabi. Nanti kita akan sampai hadis tu. Ada bab tu, bincang khusus hadiah kerana memberi syafaat. Ada dalam ni. Dia pergi kutip, dia balik. Lebih. Nabi tanya, ni pasal apa lebih? Hak ni hak saya. Dia bagi kat saya. Berubah muka Nabi, dan Nabi menyebut supaya benda itu dipulangkan balik. Berubah. Dia kata, tak, saya tak minta. Dia kata, weh tuan-tuan, orang bagi dah, kita nak ambil kan? Honda City sendiri, takkan Nabi bagi balik? Duit 30,000. Dia jawab dekat Nabi, saya tak minta. Pasal dia, apa maksud dia? Bukan rasuah. Dia tak rasuah tu minta. Dia kata saya tak minta. Nabi jawab balik tersungkok terus. Agak-agak Nabi jawab apa? Kalau hang tak jadi tukang amil ni, depa nak bagi hang? Tu jawapan Nabi. Kalau bukan hang yang ditugaskan untuk kutip, depa bagi tak hang? Tobat dia bagi. Tengok jawapan Nabi itu memberikan satu kayu ukur kepada kita. Hadiah ini walaupun tidak diminta, tetapi dia masuk kepada syubhat. Kalau kita tak duduk jawatan tu, kita tak duduk pada kedudukan itu, dia memang bagi dia. Tobat dah bagi. Jadi sebab itu. Tetapi kita tak minta. Ibn Hazm Al-Andalusi, seorang ulama besar, dia antara ulama yang kata boleh ambil. Ibnu Hazmin Al-Andalusi, dia kata kalau diberi tanpa diminta, harus dan halal untuk diambil. Sebab tidak ada unsur rasuah di situ. Tapi ulama bubuh apa? Ulama bubuh lebih berat daripada rasuah. Dia jatuh riba. Sebab apa? Kita mendapat lebih daripada apa yang betul. Tetapi sebab itu kalau kita nak jaga betul tuan-tuan, benda ni tak haram, dia syubhah.
Syubhah ni Nabi kata dia berat pada haram. Wa man waqa'a fi syubhah waqa'a fi haram. Siapa yang dia bergelumang dengan syubhah, akhir sekali dia akan jatuhlah haram. Duk biasa dah orang bagi, sekali tak bagi dia minta. Itu maksud Nabi. Hampa duk main dengan syubhah, hampa akan mudah pergi ke haram, iaitu rasuah. Kan? Sebab itu nanti kita akan bincang lain, ada ketentuan. Kadang-kadang macam makan minum pun kadang-kadang kita kan, ajak pergi makan, ajak pergi minum. Kalau kita tak kerja tu, kalau kita bukan di, adakah dia ajak kita makan dan minum? Benda-benda ni semua tuan-tuan, hanya manusia yang benar-benar takwa saja. Famanittaqa syubuhat, walaupun tak haram tapi dia bimbang. Cukup lagi? Ada? Tak ada? Habis? Iya, okey. Masuk soalannya? Bagi dia ayah Nabi. Pertama tuan-tuan, isu ini isu yang kita kena jelas, tetapi bukanlah isu yang patut dibincangkan selalu. Tetapi kita kena jelas lah. Maknanya kita kena ada pengetahuan tentang itu. Ayah dan mak Nabi ini disebut oleh sebahagian daripada kalangan ulama, mereka ini termasuk daripada ahlul fatrah. Ahlul fatrah ni siapa dia? Ahlul fatrah ni orang yang berada di antara kedatangan Nabi baru dengan penamat Nabi lama. Makna gap antara dua Nabi. Maknanya Nabi ni dah habis dah, selesai, wafat, meninggal dan sebagainya, dah tak ada Nabi. Sebelum nak mai Nabi baru tu, antara dua ni mereka disebut ahlul fatrah, orang yang tidak ada agama, orang yang tidak ada Nabi. Dan mereka ini tidak dihukum sama ada neraka ataupun syurga. Sebab Allah berfirman, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kami tidak akan menghukum dan mengazab sesuatu kaum sehinggalah datang rasul untuk terang kat depa. Lagi mana depa tak tahu, tak ada orang mai terang kat depa tak kena apa. Jadi ada ulama kata kelompok mak ayah Nabi ni kelompok tu. Tetapi tuan-tuan, dalam hadis Bukhari very clear, jelas. Nabi SAW sebut, pertama, satu orang mai tanya dekat Nabi. Dia kata, di manakah kedudukan mak ayah aku? Masa tu mak ayah dia jahiliah. Nabi kata, finnar. Dia menangis. Nabi kata, mak dan ayah aku juga di dalam neraka. Nabi sebut mak dan ayah dia dalam neraka. Dalam hadis yang kedua, apabila Nabi pergi menziarahi makam mak dia, kubur mak dia, Nabi menangis. Kemudian Nabi ketawa. Sahabat tanya, pasal apa tadi menangis kemudian ketawa di kubur? Sehingga ulama buat keluar faedah yang cukup besar. Aku menangis kerana aku berdoa kepada Allah agar ibuku diampunkan dosanya. Allah melarang aku kerana ia bukanlah orang Islam. Aku menangis sedih tak dapat membantu mak aku. Tetapi aku ketawa kerana aku minta izin untuk ziarah mak aku. Allah izinkan aku untuk ziarah. Ulama buat keluar kata, bolehnya ziarah Muslim kepada saudaranya yang kafir. Sampai terang tu. Ini Nabi sebut tu dah. Siapakah kita untuk nak takwil benda ni, nak ubah? Sebab itu kita kata jelas dalam hadis sebut macam tu. Takkanlah mak ni ayah Nabi masuk neraka. Pak Ibrahim jelas dalam neraka. Pak Nabi Ibrahim Azar, anak Nabi Lut, isteri dia, anak isteri Nabi Nuh, Kanaan. Dia pun ikut tak? Tak. Sebab itu kita katakan darah daging Nabi sendiri sebut lam yusra' nasabuh. Lam yusra' amaluh, lam yusra' nasabuh. Siapa yang amalan dia tak tolong dia, keturunan tak akan boleh tolong dia. Tapi itu pak belakang Nabi sendiri yang Nabi berusaha untuk tolong, sehingga Allah tegur Nabi, Allah kritik Nabi. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Pun Nabi tak boleh nak buat apa. Pak belakang.
Sehingga ada ayat Quran yang mencela pak menakan Nabi sehingga kiamat, surah Al-Masad. Dalam hal-hal ni ia bukanlah benda yang kita nak kena perbincang, pertengkar sangat. Tetapi bila Nabi sebut macam tu, kita berhenti dekat tu. Wallahu ta'ala alam. Kalau Allah nak ampun, Allah nak keluar, Allah nak bantu, Allah nak bagi syafaat, itu urusan ghaib, kita tak tahu. Tapi takat yang Nabi habaq dalam hadis Bukhari, Muslim, demikianlah adanya. Kita tak tahu lebih kurang. Ada lain, soalan-soalan lain? Disebut dalam hadis bila Adam diminta tolong, itu pun kita akan baca nanti. Kenapa Nabi saja? Hadis tu panjang. Diberi bila manusia pergi kepada Adam jawab, bagaimana aku ingin menolong sedangkan aku pun telah melakukan dosa sehingga dikeluarkan daripada syurga. Pergi kepada Ibrahim, pergi kepada Musa pun ada sebab yang dia mengaku kata dia pandai lebih kan. Bila orang tanya siapakah manusia yang paling pandai, Musa kata aku, tak dia lagi. Kemudian Allah Ta'ala tegur, ada orang yang lebih pandai, Khidir kan. Maknanya dia pun ada buat silap. Pergi kat Nabi tu pun dia ada buat silap, pergi kat Nabi pun dia ada buat silap. Disebut satu persatu kenapa dan apa sebab yang mereka dilarang untuk bagi syafaat. Itu pun kita akan sampai. Maknanya ada kesalahan yang mereka sebut kami buat, bagaimana kami nak tolong hampa kalau kami sendiri dah berdosa dan silap. Ada dalam hadis. Benda tu ada dalam hadis. Ada orang duk tanya 2-3 hari ni, tak tahu tuan-tuan tengok tak tengok upacara duk seluk tangan dalam mulut buaya. Syafaat buaya. Buaya. Apa ni? Dia perikat buaya, seluk tangan. Siapa buat? Tuan cari ni ya. Orang tanya 2-3 SMS tanya tak gamak. Pertama tuan-tuan, ini khurafat. Sesuatu yang bukan daripada akidah yang benar. Amalan ini tidak ada hadis ayat Quran yang benarkan perbuatan ini. Dari sudut akidah jelas bercanggah dengan akidah yang sahih. Nak mendapat ijazah penamak macam boh silat, dia ada boh lah, mandi minyak kira mandi minyak apa semua ni, buka langkah bilah lah kan, seluk dalam mulut boya pun kalau hebat sangat hampa tak payah diikat lah. Ini ikat selok bernganga, seluk. Allahumma salli ala Muhammad ala alim, Allahumma salli ala Muhammad ala alim. Bab itu. Ini bukan daripada Islam. Ini bukan daripada Islam. Cukup dekat tu. Sebagai orang Islam, kita mengaji akidah yang benar, baik buruk daripada Allah. Minta dan melakukan amalan itu pada makhluk haiwan yang tidak diberikan syafaat izin, makna dia tak boleh nak buat apa. Dan sifat boya ni kalau suar lah. Tapi kalau kita suar tak nak, apa dah? Sifat boya suar ngak, kita suar tak ngak, sihir. Tapi waktu tak ada sihir lah, pasal memang tak ngak pun, nak ngak pun nak berikat pun buka dia jaga. Macam tu orang tanya, ulat ustaz, macam mana dia boleh piduk ulat tu tak patut dia? Sihir. Apabila sesuatu itu, tuan-tuan pegang kaedah ni. Ni, pegang kaedah. Apabila sesuatu itu bercanggah dengan kebiasaan dia, pertama mukjizat lah. Mukjizat. Kan, mukjizat. Maknanya sesuatu itu luar biasa, pelik, mukjizat. Mukjizat hanya untuk Nabi dan Rasul. Dia bukan Nabi dan Rasul. Kedua, karamah. Kemuliaan untuk wali-wali Allah. Kan? Kalau tengok dia pun, amalan dia, bacaan dia, tak mungkin karamah. Yang ketiga, sihir. Ular tak patut, rimau boleh duduk main peluk, tak ngak. Lain lah kalau jinak apa dari sudut latihan tu, satu lain. Tak, yang ni jinak pasal dia latih, kenyang dah. Okey, tak apalah. Hok ni hok tak latih, hok kenyang, hok raung, hok dia sambat, tiba-tiba dia pi pegang. Sihir.
sihir. Wallahu ta'ala alam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.